beruntung dan bertuahnya kita bila kita bangun malam. Tapi rahsia ni kebanyakan kita banyak berlaku pengabaian. Kata Nabi SAW, saya dah nak buka buku ni, sebuah hadis sahih, sebuah hadis. Apabila seseorang daripada kamu bangun malam, kejut, first time bangun malam, Allah kejut. Bila kejut saja malam, dia menyebut, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kata apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumin, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Dia sebut macam tu. Jika sekiranya dia minta ampun, maka Allah ampunkan dosanya. Kalau dia minta doa, Allah terima doanya. Jika sekiranya dia minta ampun, Allah ampunkan dosanya. Mana dia sebut Allahumma ghfirli, Allahumma arhamni, dia doa, Allah akan terima doa dia. Awal-awal bangun kali, ingat ke Allah. Ingat tak? Tak berapa ingat. Tak apa, tak ingat pun balik ramli ya buku ni. Senang. Saya nak suruh ngapa sini banyak benda nak ceritanya. Apa dia sebut? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kemudian dia angkat tangan, dia doa, ya Allah, Allah akan. Apabila dia ambil wuduk, kata hadis yang sama sambung, wa fa iza shalla, kemudian dia sembahyang 2 rakaat, Allah beri jaminan, Nabi beri jaminan, wa qubilat salatuhu, Allah akan terima salat. Pagi-pagi satu ketauhidan kepada Allah, zikrullah dan pengharapan kepada Allah, semua tu terkandung dalam perkara yang kita sebut tadi dalam zikir itu. Kemudian kedua, keampunan Allah. Ketiga, apa lagi nak? Doa mustajab dah pagi-pagi. Tambah pula kita bagi masjid tu, bila tak ada tu imam pula baca doa kunut, kita pun sama-sama amin. Banyak kelebihan tuan-tuan.